Assalamualaikum, selamat datang ke channel Haikal Zawawi. Let's go! Untuk konten hari ni aku nak buat surprise dekat aku punya my wife. Sebab dia dah teringin sangat dah nak benda ni. Dah mengamuk, dah marah, dah macam maki dah dekat aku. So dia nak sangat benda ni aku buat surprise. Aku tak bagi tahu dia. Mana dia surprise bagi tahu dia kan? Nice. So surprise ni nama apa? Surprise memang rahsia. So barang ni aku dah beli. Memang makan modal. What? So aku dah beli dekat tangan aku. Korang nampak? Ini dia. Tunjuk sikit. So itulah barang dia. So aku akan shoot video ni hari ni. Dan aku akan buat surprise dekat dia hari esok, guys. Sebab apa? Dah lewat malam. Okay, korang tunggu je. Okay. Sebenarnya aku tak tahu, geng, nak surprise macam mana. Ya Allah, aku memang buat surprise ni memang aku kurang sikit lah. Tadi aku dah bawa isteri pergi pasar raya. Aku ingat macam nak buat surprise dia masuk kereta je lah. Tu dah ada dekat atas kursi dia kan. Tapi tak menjadi lah, tak menjadi. Dia macam bela tau, macam bela lah dengan rush nak beli barang apa semua. So sekarang dah balik rumah. So sekarang dah balik rumah, tak tahu nak buat macam mana. Kita ada satu cara je. Kita kena panggil dia masuk dalam kereta ni, guys. Itu je, okey? Nak tahu boleh ke tak boleh? Kita tengok je lagi, guys. One eternity later. Fikir macam mana nak buat surprise. Memang bela ni, memang bela. Tak tahu nak buat macam mana, guys. Macam nampak ni, saya dah bawa masuk balik dah kotak ni. Dah masuk balik dalam rumah dah. Saya dah letak dalam kereta dah, kan. Oh my god. Wow. 3 hours later. Okay, guys, so hari ni dah hari yang ketiga dah. Semalam kemarin dah 3 hari dah, geng. Saya fikir macam mana nak buat surprise, guys. Saya tak tahu nak buat surprise. So sekarang ni saya nak ambil dia kerja. Nampak dia dah keluar dah, geng. Nampak dia dah keluar dah kat situ. Okay, so ini adalah barang dia. Okay, jom kita tengok reaction dia, guys. Let's go, guys. Kita tengok reaction dia macam mana, guys. Kita tengok reaction dia. Awak tak WhatsApp saya? Baru sampai. Ya, ada orang beli. Benar hatiku hancur dan ku bersendirian. Tiba-tiba kau muncul untuk menjadi. Lah, aku saya nak bagi 2,000. 2,000. Tak apalah, beli dulu hadiah. Kau patut kena pulang lah ni duit ni. Tak ada lah, ada pulang. Belanja lah. Andai ku ingin berterus terang. Ya lah, buat video. Video lah, benda mahal. Buka lah. Buka itu bukanya. Suka. Boleh lah. Ini dia, guys, kamera Canon ER50. Tunjuk sikit. Kotak dia tu. Okey, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Buka slow. Jom lah, balik dulu. Tak tunggu. Janganlah balik. Okey, tengok. Benda mahal ni kena buka slow. Dia punya ni macam bulan bintang punya sky. Kita unboxing, guys. Nampak? Wah, tersenyum lebar ni. Tersenyum dia. Mana kamera? Itu dia kamera. Comel sangat kameranya, kecil. Kecil kameranya. Ini dia, guys, kamera. Wow. Untuk ambil gambar nanti lawak lah. Nak selfie. Boleh buka ke? Tak ada bateri. Okay, guys, itu saja surprise untuk isteri saya. Mic lupa nak bawa. Sorry lah kalau slow. Okay, nanti kita review kamera ni macam mana. Ada lah buat video.